Orang tanya kepada Imam Malik rahimahullah, boleh tak kalau nak niat ihram di Masjidin Nabawi? Imam Malik kata tak boleh. Orang kata Masjid Nabawi kan tempat yang mulia. Imam Malik kata tak boleh. Ketika Nabi pergi umrah ataupun haji, hajilah terutamanya, yang ikut Nabi ni ratusan ribu orang. Dan Nabi sebut kepada mereka, kamu tengok manasik, ambil manasik daripada aku. Siapa yang duduk di sebelah Nabi SAW, mereka dengarlah apa Nabi baca. Yang duduk jauh tak dengar. Walaupun sebahagian ucapan-ucapan itu penting. Ketika Nabi jalan kan di antara Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, ke tawaf antara Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, Nabi SAW berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa yang duduk sebelah Nabi, dekat dengan Nabi SAW, depa dengarlah. Orang yang duduk jauh daripada Nabi SAW, depa pun tak dengar. Apakah umrah mereka ini dikira kurang? Tak kurang. Bahkan sahabat-sahabat yang utama, yang rapat dengan Nabi SAW, tidak semua berada dekat dengan Nabi ketika umrah dan haji. Mereka pun tak dengar, tak tahu Nabi ucap apa. Cuma yang semua orang dengar, lafaz talbiyah. Yang ni semua orang dengar. Apabila Nabi SAW ucap lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang ni semua orang dengar dan semua orang ikut. Dengar dan suara itu tersebar, semua orang baca bacaan itu. Tapi selain daripada itu, siapa yang dekat je lah. Sampai di miqat, Nabi SAW niat ihram. Orang yang duduk di sebelah Nabi SAW, yang dekat dengan Nabi SAW, mereka dengarlah ucapan Nabi. Labbaik Allahumma umratan, ahalla lil umrah. Niat ihram nak masuk dalam umrah. Orang yang duduk jauh daripada Nabi SAW, mereka tak dengar. Sebab mereka jauh. Tapi mereka tahulah, masa bila nak niat, ini Nabi tekankan. Niat umrah ketika berada di miqat. Apa yang Nabi ucap pada ketika itu, orang yang dekat dengar, yang jauh tak dengar. So, satu, nak masuk dalam umrah, dia kena niat ihram di miqat. Miqat, kalau macam Tuan Haji Mansur sebut tadi, kalau tuan-tuan pergi Taif, jalan Taif tu tutup kan? Jalan turun bukit tu kan dah buka balik dah. Tutup dah kan? Jadi kalau di Taif tu, sampai dekat Taif, ketika itu niat ihram. Ataupun dia ada dua lah. Satu, Sailul Kabir dengan satu lagi Sailul Saghir kan? Ya, yang bawah. So dia ada dua jalan masuk Mekah. Jalan yang kita lalu ni ada dua lah. Sama ada atas bukit ataupun bawah. Dua-dua tu setentang dengan ihram lah. Setentang dengan miqat. Jadi kena berhenti di situ kita niat ihram. Datang daripada Madinah di Zulhulaifah. Berhenti di situ, niat ihram. Orang tanya kepada Imam Malik rahimahullah, boleh tak kalau nak niat ihram di Masjidin Nabawi? Imam Malik kata tak boleh. Orang kata Masjid Nabawi kan tempat yang mulia. Imam Malik kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab tu jenazah yang kamu tanam dalam Masjid Nabawi, jasad yang kamu letak di sini, Nabi SAW, orang tu tak niat ihram di Masjid Nabawi. Yang pun nak niat ihram di Masjid Nabawi pasal apa? Dia punya disiplin. Tuan punya kubur ini pun tak niat ihram di Masjid Nabawi. Kamu nak ihram di sini pasal apa? Nabi keluar daripada Madinah sampai di Zulhulaifah. Nabi mandi di situ. Nabi bermalam di situ dalam perjalanan haji. Esoknya Nabi solat sunat. Mandi, bersihkan badan, solat sunat. Kenakan kain ihram. Ketika itu baru Nabi niat. Imam Malik kata, yang tu yang kita buat. Ada khilaf lah. Para ulama mazhab Syafi'i kata, boleh kalau nak niat ihram di Masjid Nabawi pun boleh juga. Di belakang tak apa, cuma had ihram itu jangan lepasi had tu. Macam kita cerita semalam lah, khilaf memang akan ada sentiasa. Disiplin manusia berbeza-beza. Pada saya dalam bab ini, pandangan Imam Malik sangat jelas. Nabi buat macam tu, tak ada keperluan untuk kamu tukar. Di situlah kamu niat ihram. Tak kira lah kamu naik apa. Cuma naik kapal terbang, dia tricky sikit lah. Sebab, kalau kita datang daripada
daripada arah timur, daripada timur Mekah. Ini kita termasuk timur jugalah. Qatar, UAE, Kuwait, Oman, sampailah India, Pakistan, Bangladesh, sampailah di hujung sana Malaysia, Indonesia. Kita ni semua datang daripada timur lah. Bila kita datang dari timur, airport Jeddah di sebelah barat Mekah. So nak sampai airport Jeddah, kena lalu di atas Mekah dulu. Lalu di atas tanah haram lah, di kawasan tanah haram, dalam bulatan miqat, baru boleh turun dekat airport Jeddah. Jadi terbang itu telah pun melepasi miqat. Walaupun Jeddah tu bolehlah buat miqat di situ, tetapi sebelum sampai Jeddah, dia dah kena cross miqat dahulu. Melainkan kapal terbang tu kalau dia rajin, dia pusing kat atas lah. Tapi tak ada lah pilot yang rajin, dan tak ada lah orang buat macam tu, pusing kat atas. Tapi taklah, kebiasaannya dia akan cross di atas Mekah. Artinya kalau naik kapal terbang, ini yang orang selalu buat, dia akan niat ihram ketika dia berada setentang dengan Taif, Sailul Kabir ataupun Sailul Saghir. Sebab kita dekat bawah dengan bas, kapal terbang dekat atas. Tapi jalur itulah sebelum masuk ke tanah haram, sebelum masuk ke kawasan miqat. Jadi kalau naik kapal terbang ni terlepaslah beberapa sunnah. Tak boleh nak mandi dan sebagainya, ataupun tak bolehlah pada ketika itu nak potong kuku pakai minyak wangi. Kalau tidak, jenuh, penuh toilet kapal terbang tu. Orang tak buatlah macam tu, takkan nak beratok panjang. 300 orang kalau nak masuk, start daripada KL kena beratok siap-siap dah. Orang tak buat begitu. Tapi niat ihram sahajalah kalau naik kapal terbang. Macam mana? Train dia macam, train tak ada lagi. Train Madinah. Dia selepas miqat, nanti kita bincang. Saya pun tak pernah naik train. Oh, dia train sama juga lah. Dia ada announcement ketika masuk selepas Zulhulaifah punya kawasan. Okey. Masuk sahaja dalam ihram, sunnah-sunnahnya mandi. Nabi SAW mandi. Nabi buat perbuatan ini. Para sahabat tengok dan mereka ikut. Mandi, bersihkan diri, pakai minyak rambut, pakai minyak wangi. Aisyah letakkan minyak wangi di badan Nabi SAW, pakai ihram, dan Nabi solat pada ketika itu. Nabi masuk ke masjid, Nabi solat. Ini belum niat ihram lagi, masuk ke masjid dan solat. Okey. Setelah itu bermulalah niat ihram. Ini rukun umrah yang pertama, niat ihram. Niat ihram di miqat. Bagaimana nak niat ihram? Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku menyahut seruanmu untuk mengerjakan umrah. Bila masa Nabi niat ihram? Ketika binatang tunggangan Nabi nak bergerak daripada miqat. Ketika itu Nabi niat. Jadi bolehlah siap masuk masjid, mandi, siapkan diri. Masa bas nak jalan tu, masa tu niat ihram.